Pakai hampa bersama dengan Azman Movie. Ronda pi ronda pai terjumpa mesin padi lekat. Mesin padi lekat ni, tapi musim ni musim raya tapi dia lekat juga. Kalau boleh sepor pun tak melekat, tapi dia lekat juga. Tengok ayak banyak tapi dia lekat juga. Taklah bersepor. Mungkin dia kubang-kubang yang tak ada nak kerah, dia jadi tak sama tu, dia jadi lekat. Dia kalau tengok petok ni memang petok ayak banyak, tapi tu pula ayak banyak pun dia lekat jugalah. Tengok petok banyak, ayak banyak tapi lekat juga. Kalau musim kering tu pun taklah lekat, tapi musim ayak pun dia lekat jugalah. Kita boleh tengok dia lekat di tengah petok. Dia bukan lekat di tepi lah. Tengok batas bendang ni pun dia luas juga ni. Motor boleh lalu. Batas bendang dia motor boleh lalu. Kereta dah kat traktor trek. Traktor trek dia parking tepi batas. Tak takut lepas-lepas ambil padi mungkin boleh putak tu ikut. Dia lebih putak tu. Tengok kalau tengok batas ni dia lebar. Motor pun boleh naik ni kalau kering. Tapi kalau berayak-berayak ni jadi berlorong je tu kan. Dia jadi berlorong. Kalau berayak basah lembek tu dia jadi berlorong tayar motor. Tapi dalam petok ada ayak ni. Belah ni pun ada ayak, belah ni pun ada ayak. Belah ni ambil dah. Mereka bakar habis dah jerami. Belah ni baru ambil. Tapi jerami duk ada lagi nak bakar tak boleh. Kadang-kadang duk berhujan. Tapi dia mesin padi pula lekat. Mesin padi lekat dia susah sikit lah. Dia jadi ganggu kerja untuk nak ambil padi, nak potong padi semua ni dia jadi payah sikit.